Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to a vlog. Why? So guys, yes, hari ni adalah 12 Jun 2026, hari Jumaat guys. Di mana hari ni adalah perlawanan match day di antara MACD All Star menentang Malaysian All Star. Oh my god. So today is the day guys. Alright. So sekarang ni baru je pukul 3 lebih. Dan aku nak kena ada dekat sana pukul 6 hingga 6.30 macam tu. So aku rasa aku kena gerak awal. Sebab hari ni confirm je. Setiap hari Jumaat confirm jamnya. Hari tu tak jam sangat. Hari ni confirm jam. Lagi kat Stadium Merdeka. So aku kena sampai sana before pukul 6 atau 6.30. Dan aku akan gerak pukul 4.30, pukul 5 dia. Marah ke? So aku rasa aku tak nak cakap banyak dalam video ni. Untuk intro video ni, bila aku tengok balik cakap, panjang dah aku bebel sebelum ni. Okay, kali ni sekejap je lah. So kita pun dah post 2 vlog. Kita punya progress macam mana. Kita dah post dah 2 vlog. Hari pertama kita dah capai 3.3k views. Dan video kedua, dia lagi tinggi pada video pertama, 3.8k something. Maknanya kita ada peningkatan dekat situ guys. Yes, kita kena celebrate any small win guys. Alright. Tepuk-tepuk. By the way, aku lupa nak perkenalkan nama fans, nama korang, nama viewer setia aku iaitu Warriors. Kepada yang dah pernah tengok vlog aku dulu, diorang tahulah aku dah pernah bagi tahu. So kepada my Warriors, welcome back Alright, tak apalah. So sekarang ni aku nak bersiap-siap je, nak makan apa semua dan kita akan gerak Sebelum tu, aku nak tunjuk skill aku dekat korang dulu. Everybody, are you ready? Kylian Mbappé. Tak payah. Jom, let's go. Kau bayangkan aku sampai tu, baju aku dah disediakan. Ada tulis Ashraf 3. Macam betul-betul player kau tahu. Macam betul-betul player masuk dekat dressing room untuk preparation sebelum game. Lepas tu kau nak tahu tak? Aku sampai tu juga aku nampak baju aku dan juga baju-baju KOL yang lain dan juga baju-baju player lain tergantung macam Hall of Fame. Wow! Terima kasih. Kita tengok. Baiklah. Video pada anda yang kini dan kini semua. Aku main bola sekolah belum aku tak main sekolah tau. Ini 10,000 lah tengok aku main bola kan. 10,000 Ya, orang. 10,000 betul. Dah akan lebih kan. Aku tak tahu macam mana aku nak buat. Aku harap yang benda yang tengok tu tak buat video aib-aib lah. Tolong lah guys. Gila. 10,000. Lebih. So guys, sekarang kau tengok sekarang ni aku pun dah siap. Okay. Sekarang ni aku expect macam tak ramai lah. Tapi 10,000 nugget tu boleh habis. Kau boleh tengok kat luar tu. Maknanya kalau 10,000 set nugget habis, maknanya ada 10,000 orang yang datang ni. Gila kau tahu. Walaupun orang datang bukan nak tengok aku sangat, tapi kita macam kita cakap kat video lepas, kita cakap apa? Kita act macam kita ni. Yes. So, dah ready lah. Jom. Sekarang ni captain tak sampai lagi, so kita tak tahu strategi hari ni macam mana. Tak apa, yang jadi captain lah. Tak apa. So, okay. So, kita tahu hari ni strategi macam mana. Sebab captain tak sampai lagi ni. So, macam mana kau punya persediaan untuk game lagi? Tunggu captain lah. Tunggu captain. We are blind, we don't know. Betul. So, aku target hari ni aku akan hat-trick. Sebab aku dah training dari tu. Aku akan hat-trick lah. So, kita target clean sheet lagi ni. Okay. Kau sebagai defend. I hat-trick assist, okay? Boleh? I assist you. Okay. Yes. So sekejap lagi kita akan turun, kita akan warming up semua. Kita akan buat smart kat padang tu, walaupun sebenarnya tak tahu pun nak warming macam mana. Kita buat smart je. Alright.
So kita jumpa kejap lagi. Lepas tu kau nak tahu tak, kita orang diminta untuk turun buat apa? Dekat baju yang digantung tu, kita orang diminta untuk sign. Time tu aku rasa memang dah feeling CR. Dah aku rasa macam, oh you want me to sign? Oh ya. Tapi tadi aku rasa macam aku CR bro. Serius, aku rasa macam vibe CR. Biasa tanda tangan sebab nak agreement rumah ke. Ni tak ada kat baju tu, rasa macam CR sial. Yang strapping ni bukan aku sebabkan aku nak elak injuries ke, ada injure ke apa, tak ada. Dia lebih kepada nak buat smart je. Bila pakai benda dia rasa macam, oi, smart kau tahu, tunjuk kat orang macam, oh pakai strap. Lamin yang mal ni, Ashraf yang mal ni. Dia macam style lah. Lala satu tim pakai. Memang cantik. Memang semua buat smart je sebenarnya. Buat-buat ada je. Mana yang buat smart? Okay guys, sekejap lagi saksikan Acap jadi striker ke depan. Dia yang akan menentukan tim ni kalah ke menang. Kalau kalah sebab dia, menang sebab dia. Time ni memang smart gila, kau nak tahu kenapa? Datuk Ong Kim Sui bagi kata-kata semangat sebelum start game. Kau tak rasa ke macam aku tengah wakil sukan C? Memang time tu aku rasa macam, yes, come on, let's go. Memang style habis kau tahu tak? Nasib baik tak ada Raja Gopal je. Kalau ada Raja Gopal aku dah memang rasa winning AAF Suzuki kau tahu. Sabar. MK pula jadi kapten, dia bagi kata-kata semangat juga. Dah rasa macam nak pergi buat konsert K-Click kau tahu. Assalamualaikum semua. Coach cakap kita enjoy tapi make sure crowd tahu kita bagi good fight dengan orang. Orang kalah dalam cerita yang mesti malam ni kita enjoy bagi fight dengan orang semua. Boleh? Okay, bila aku cakap McD, kamu cakap Olsa, boleh? 3 kali, McD! Olsa! McD! Olsa! McD! Olsa! Let's go. Ini apa? Lepas tu kita orang diminta untuk keluar untuk warm up. Time ni aku cakap kau tambah dengan hujan. Rasa memang vibe EPL shoot. Dia bukan warm up sangat pun. Dia memang lebih kepada buat smart. Lepas tu muka kau masuk kat TV screen besar tu. Dia macam style gila. Bila lagi kau dapat peluang ni, memang aku takkan sia-siakan lah. Memang aku rasa aku kat situ memang aku rasa aku Justin Bieber lah. Feeling Justin Bieber lah time tu. Semua orang Ashraf Zami. Sebenarnya tak pun orang sebut nak morning, tapi kita tak apa. Kita perasan tu boleh je lebih. Nak berangan semua boleh lebih, tak masalah pun. Sampai menang sedia. Sampai jadi artis. Dah berada di sini. Ambil anak berada di sini. Ambil berada di sini. Dan geng-geng back di All-Stars. Handsome. Handsome.
waktu yang kita tunggu telah pun tiba. Mana kita orang diminta untuk line up bersama adik-adik daripada Ronald McDonald's House Charity Malaysia. Kita orang pimpin tangan budak tu and bawa keluar rasa macam nikmat apa lagi kau nak dustakan cap. Dia memang style habis kau jalan. Ingatkan jalan keluar bodoh-bodoh gitu je. Kita siap bawa adik-adik tu lagi. Dan adik-adik tu pun comel. Tapi time tu Khairi Fahmi sempat lagi bergurau cakap, cap kenapa tak pergi sebelah? Maknanya aku yang patutnya dipimpin sebab aku sama besar dengan budak-budak tu. Nasib baik Khairi Fahmi check mat tu legend. Kalau tidak aku dah, kau sepam ke? Tidak dapat dilupakan. Para hadirin sekalian, kita akan melancarkan McDonald Making Almost. Bila keluar tu guys, aku dengar orang panggil Ashraf, Ashraf. Rupanya aku salah dengar, orang sebut nama Merkin dunia. Okey, sekali lagi. Alright. Tak sabar nak tengok tim Malaysia dan Inilah yang ini kelihatan kita. Nampak ada fotografer di depannya. Dan ni one of aku punya dream lah. Dulu time sekolah kita nyanyi lagu negaraku dekat pimpinan, kita memang ada rasa berangan macam, wish, kalau lah satu hari nanti aku dapat nyanyi lagu negaraku ni, time tu main bola, orang tengah tengok ramai-ramai, tak kisahlah wakil Malaysia ke apa, tapi nyanyi lagu negaraku dekat padang sambil mewakili bola sepak. Dan aku punya dream tu tercapai tu. Memang tentu aku rasa bangga gila. Memang bangga gila dengan tu. perlawanan kita bermula sekarang. Tepukan untuk kedua pasukan. Aku pula yang kiau. Memang style habis lah. So korang enjoy the game. Sakit tu sebenarnya. Gentle. Tapi tak apalah. Legend yang langgang kau. Tak apalah bang, langgar lagi. Well, tengoklah siapa yang assist. Kaki ni. Kaki ni yang assist tahu. Ha? Kaki ni yang assist. Kita one two dengan Amir Anaf. Kaki ni. Kaki ni.
So sekarang pun dah second half. Kau tengok kan kaki aku kena spray tu, kau faham lah maksud dia apa. Maksudnya memang aku takkan bertahan lama dah ni. Ini sikit lagi ni. Memang style habis aku pun cakap sorry tadi tak ada hal lah. Kau okey main tadi. Aku pun bawa minum air, bawa semat apa semua. Lepas tu apa lagi ni, Markin cakap baik tu Acap main tadi. Imran pun cakap Icap main baik lah tadi kau kan. Time ni Oki Sui Usha aku mesti dia cakap kenapa lah aku tak masukkan dia ni sukan C lu. First half tadi alhamdulillah semuanya good. Sekarang ni 1-1. Dan selepas second half ni aku janjikan yang aku akan cram lah. Aku bukan janji aku akan cram lagi. So jom kita Man. So how's your first half? Okay, how's my first half? Alhamdulillah esok saya bukan import player. Tapi kau keras lah. Aku suka kau keras lah. Saya keras Keras apa yang pegangnya hilang. Tapi saya cuba lah. Tadi tak nak hilang bola hilang ke? Yang penting masuk TV lah. Yang penting masuk TV. Yang penting masuk TV. Tuju. Nampak good. Memang gempak keras gila lah. Mana ada keras tu, itu susah tu main tadi. Susah nampak baru satu sama guys. Defend kental lah. Kau memang kental gila lah. Kita kena satu lagi lah. Boleh menang. Boleh menang. Boleh. Dah penat lah. Aku dah pancit lah. Boleh. Okay, tu je. Let's go bro. Let's go. Imran. Alhamdulillah sekarang kau Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah gila lah. Kau main winger dia. Weh, aku tak dapat bola weh. Sekali aku sentuh bola. Tapi okey lah. Aku lagi aku tak nak bola sebenarnya tau. Kaki aku dah cramp siap. Okey lah. Aku masih tak ada function kat dalam team ni, tahu tak? Memalukan. Tapi Apa? aku akan buat terbaik lah. Kita kena menang Imran. Kita kena menang. Let's go Let's go. Replay aku siap. Khairul Fahmi memang on top lah guys. Itu pun banyak yang tak record time dia save tau. Dia masih legend dan dia masih berbisa shoot. Kalau tanpa dia, aku rasa kita orang dah kena 16-2 dah. Nasib baik ada dia. Time ni kau tahu tak kenapa aku gelak macam tu? Sebab time ni Tuju sebenarnya dia pergi tahan pakai tangan. Dia jadi keeper siap. Dia buat macam Suarez sama Ghana hari tu. Dia gitu macam pergi tahan. Sebab tu aku gelak macam tu lah. Tapi gol tu dikira gol lah. Sebab gol tu masuk. Andai kata gol tu tak masuk disebabkan Tuju tahan, dikira penalti lah. Dia macam serius lah Tuju. Yes, itu pun sakit. Tapi bila lagi nak dapat peluang ni, aku pun terus bangun. Dan selepas pada tu, coach pun keluarkan aku. And then game berakhir dengan 4-2. Baiklah, sudah dia bersama merah dia. Dan ini dia. Dengan game pun habis. So semua player pergi dekat fan apa semua. Aku nampak daripada jauh Merkin punya fans siap bawa banner untuk dia. Aku pun mencarilah banner Ashraf Zani. Tak ada. Tak apalah. One day or day one. Tetapi saya pasti Malaysia itu rakyat Malaysia. Kita dah habis. Walaupun kita kalah 4-2, tapi best lah experience ni.
Tak apa, yang paling penting member-member aku, Rusdan, Kak Ros, Kamil, Black dan Adli apa semua datang support. Mak ayah aku dan juga adik aku pun datang support juga. Itu yang lebih terharulah. Buat diri mereka, buat Negeri All-Star dan juga buat rakyat Malaysia. Sebagai sumbangan yang kita berikan pada malam ini yang lebih makna. Kini dipersilakan Tim Malaysian All-Stars dipersilakan untuk beratur. Terima kasih kepada kita. Jatuh kepada Malaysian setiap individu yang berada di sini. Stadium Merdeka. Terima kasih. Penting yang pertama. And yang ni momen yang paling aku tak boleh lupakan lah. Sebab selama ni aku just duduk kat rumah main phone dan aku rasa diri aku dah tak relevant. Tapi bila sampai kat situ, orang still panggil nama aku, orang still nak bergambar dengan aku. Walaupun aku bukan siapa-siapa pun sekarang ni, dia dah menukar aku punya mindset yang macam aku tak layak kat situ. Tapi disebabkan momen ni, aku rasa aku memang layak ada kat situ. Thank you semua. Hidupku macam suara, ada dapat suara, macam macam suara, semua suara, ini banyak suara, suara, hidupku macam suara, tak ada bagi saya, kesian semua suara. Jalan-jalan bersuara, maka let's go. Jodoh kawin dengan Tengok tangan aku, tengok tangan aku. The fuck? sebab aku kena hujan. Naik manis sama-sama dengan Happy di sebelah sini. Where's my wife? Ini lagu baru saya dengan Nigel Sparks. Come on, Stadium Merdeka Flashlight. Tak habis kat situ. Bila keluar daripada bilik persalinan nak balik tu, aku keluar memang aku rasa aku CR tu. Dengan security jaga. Memang kau rasa selama ni kau rehat duduk je kat rumah. Tapi yang ni kau memang tak cukup tangan kau tu cakap sini aku sini. Sedangkan aku keluar tu just nak keluar je lah. Sebab yelah, lain lah aku ni macam artis-artis yang lain yang memang kena guide, kena jaga, takut kena apa-apa. Macam aku keluar selamba macam tu je. Dan tak expect lah aku, bukanlah nak cakap diserbu, tapi dah lama lah tak rasa feeling yang macam tu. Thank you tu korang. Saya okey je. Salam 42 eh. Salam 42. Okey dah.
Gaduh. Nak tengok video je. Jom. Mana? Apa dia? Cakap apa? Wow! Okey eh. Okey. Pusing sini. Aku punya permission tu memang buta gaduh lah. Okey bang. Lepas tu habis game tu kita orang pergi lepak lah. Kopi Pontianak ya apa? Dia kan ambil batu semua, batu dah sana. Ada Wahyu Pizza. Ya Wahyu Pizza ni gila, ramai gila. Nampak kan? So guys, habis bola ni tu boleh lepak. Ni kau cakap. Baik, dah Charlie. Tunggu sikit. Yeah. Time ni mic dia lupa on. Jadi memang kau tak dengar lah apa aku cakap. Jadi tak apalah, tak ada benda penting pun. Dia just cakap macam okay, aku habis lepak bla bla bla. Lepas tu aku pun tak tahu aku cakap apa. Panjang juga aku borak. Last tak ada apa Tak apa. Jadi guys, itu sajalah video dan juga sedutan-sedutan yang berlaku pada hari kejadian, behind the scene. Maaf lah kalau pada fans-fans yang lain tu mungkin korang nak tengok diorang bercakap dalam video ke apa, tak sempat sangat. Ini pun sebab aku ada cameraman. Kalau aku tak ada cameraman, aku rasa dah lama lah vlog ni tak muncul pun. Aku harap dapatlah entertain korang dalam vlog ni. Sambil tu korang boleh dapat tengok behind the scene sebelum kita orang masuk tu, macam mana gelagat masing-masing apa semua, macam mana preparation kita orang apa semua. Yes, aku memang bersyukur gila dapat join campaign ni, dapat join charity match ni yang dah lama aku nak Malaysia buat, dan akhirnya ada juga Malaysia buat dan aku terpilih dalam line up tu. Rasa macam happy gila, sumpah aku happy gila, dan aku terima kasih dekat Akak Ayu lah, sebab dia yang meletakkan nama aku dekat dalam ni. So thank you Kak Ayu kalau Kak Ayu tengok video ni. So harapnya semoga ke depan nanti ada lagi lah charity match macam ni. Dan MACD pun bila dia handle event ni nampak tersusun, teratur apa semua. Memang best gila lah, tak tahu nak cakap apa lah. Jadi guys, itu sajalah video saya pada kali ini. Kita jumpa di next video. Korang boleh komen lagi korang nak video yang macam mana. Jangan lupa untuk subscribe ke tiga YouTube channel aku, Ashraf Rozami, AR Vlog dan AR Gaming. Dan Instagram aku Ashraf Rozami, TikTok aku pun Ashraf Rozami juga. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Wow!